Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Muhammad Afan bin Nik Muhammad Ashraf. Dan saya Muaz bin Muhammad Ridwan. Kami Dari Pasukan Bulan Sabit Merah Malaysia. Hari ini kita nak buat apa, Muaz? Hari ini kita nak buat buah bakul. Wah, menariknya. Jom kita buat sekarang. Bahan-bahan yang kami akan gunakan adalah apel merah, Apel hijau, mangga, blueberry, lemon, oren, pisang buah naga. dan akhir sekali betik. Untuk hiasan pula, kami akan menggunakan span, Lidi untuk cucuk blueberry bunga hiasan. dan ribbon. Kami akan menunjukkan cara-cara menyusun buah. Mula-mula letakkan span dalam bakul supaya buah tak bergoyang. Kemudian, letakkan cobisan kertas supaya buah-buahan tersusun dan tak bergerak. Jom kita susun buah. Kita letak buah yang besar dahulu. Contohnya buah betik dan buah naga. Kemudian, cucuk blueberry menggunakan lidi dan letak. Nak biji. Kita juga perlu letakkan bunga sebagai hiasan. Akhir sekali, kita juga perlu mengikat ribbon supaya lebih kemas dan cantik. Siap. Inilah hasil bakul buah kami. Cantik kan? Bakul buah ini boleh dijadikan hadiah untuk keluarga, guru atau kawan. Dan yang paling penting, ada buah segar dan sehat. Terima kasih kerana menonton video kami. Bye.